Adakah kita sentiasa perlu diingatkan tentang suatu tugas? Adakah kita sering resah kerana kesuntukan masa? Pernahkah anda memberikan alasan kucing maka kerja sekolah saya? Jika pernah, saya juga selalu berada dalam situasi tersebut sehinggalah saya berjumpa dan membaca buku Selamat Tinggal Si Pelengah Siap ke Kerja Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Petang hari memetik melati, mari memetik sambil menari. Nama diberi seputih hati, inilah saya pembaca lestari. Saya Siti Nurfalisha binti Muhammad Farhain, anak didik sekolah Kebangsaan Parit Gantung. Sebuah sekolah yang terletak di Sungai Rambai Melaka. Kod sekolah saya MBA 1071. Saya menyanda jawatan penolong ketua pengawas sekolah dan pengerusi Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Si pelengah ialah individu yang kurang disiplin dalam mengurus masa dan tanggungjawab sehingga kerja sering tertunda atau tidak siap dengan baik. Oleh itu, mari bersama-sama dengan saya mengupas buku kecil yang memberi banyak impak kepada kehidupan saya sebagai murid sekaligus sebagai pemimpin murid di sekolah saya. Buku comel yang mengandungi 90 muka surat, 3 muka surat glosari dan 20 bab. Buku tulisan Pamela Espelang dan Elizabeth Vedrick ini diterjemahkan oleh Azin Kamaluddin dari Institut Terjemahan dan Buku Malaysia tahun 2026. Buku Selamat Tinggal Si Pelengah Siap ke Kerja Anda mengajak kita memahami bahawa sikap berlengah-lengah bukan sekadar tabiat, tetapi berpunca daripada emosi seperti rasa terbeban, tertekan, bosan, keletihan atau tidak minat kepada suatu tugas. Jika tidak dikawal, tekanan semakin meningkat. Namun, buku ini memujuk kita supaya tidak perlu mempelajari kesemua 20 cara sekaligus. Kita juga tidak perlu mengetahuinya mengikut urutan. Ambil masa dan minta bantuan orang dewasa jika memerlukan bantuan. Menariknya, buku ini menyediakan kuis ringkas untuk membantu pembaca mengenal pasti sama ada diri mereka tergolong sebagai si pelengah. Melalui kuis ini, kita dapat menilai tahap disiplin diri dan menyedari kelemahan yang perlu diperbaiki. Ini menjadikan buku ini bukan sahaja memberi teori, tetapi juga membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih mendalam. Selain itu, buku ini menawarkan 20 cara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sikap berlengah-lengah, antaranya ialah bertenang. Ketika menghadapi tugasan, mengurus atur kerja dengan baik, membuat perancangan awal, memberi ganjaran kepada diri sendiri serta meningkatkan semangat dalaman. Cara-cara ini membantu kita menjadi lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Buku ini juga memperkenalkan idea senarai hidup iaitu impian yang ingin dicapai sebelum meninggal dunia. Contohnya seperti menjejakkan kaki di bulan, mempunyai rakan di luar negara, mencari penawar penyakit, mendaki Gunung Everest, belajar bahasa asing, mengelilingi dunia serta menyertai maraton dan menerbangkan pesawat. Senarai ini memberi kesedaran bahawa kita mempunyai impian besar yang memerlukan tindakan, bukan penangguhan. Sebagai pemimpin murid, kita perlu menjadi contoh yang baik dengan menyiapkan tugas tepat pada waktunya, mengurus masa dengan bijak, membantu rakan menghadapi tekanan atau kurang motivasi, menggalakkan rakan mempunyai matlamat dan impian hidup. Kesimpulannya, buku ini mengajar kita bahawa perubahan bermula dari kesedaran dan tindakan. Jika ingin berjaya dan mencapai impian, kita mesti berani berubah dan mengucapkan selamat tinggal kepada sikap berlengah-lengah. Sekian, terima kasih.